Tapi dekat TikTok banyak ni yang nak jadi jual lagu, nak jadi komposer apa kat TikTok banyak. Dia orang charge pun untuk satu lagu pun RM1,500 juga lah. Tapi tu yang aku tahu lah, mungkin RM3-4,000 pun ada juga. Tapi aku besar lah dekat yang mana-mana yang ni kan, excited yang nak buat ni kan, jangan terlalu ni sangat. Kadang-kadang takut nanti kan kau bayar duit ke dia hilang. Sebab online kan, check betul-betul lah. Online je kan, online je ni kan. So kita cari tempat yang betul-betul lah. Mungkin kalau yang Studio Ali banyak yang memang dia orang tengok dari FB ke apa. Yang depan ni banyak kadang member kita lah, pegawai hati-hati dulu yang dari zaman kapak call jam ni. Apa lagi plan kau untuk akan datang ni? Future. Future. Jadi Ain ke bagi anak kau nyanyi ke apa ke? Ain dia dah pergi line scene club, show bukan show, gig club ni dia ni sekarang. Dia dah masuk gig dah. Ada nyanyi dengan Sky High sekarang. Ada jalan itu lagu buat je lah, tapi tak tahu macam mana. Aku pun tak ni sangat dengan Exos punya ni sekarang lagu nak ni, aku buat je. Jadi tak edit pun kita buat je. Sentiasa buat kan, tak menaruhkan harapan apa-apa pun sangat. Sebab kita memang dari dulu kerja nak buat je. So dalam satu lagu tu berapa ni kos dia? Satu lagu tu berapa kalau kos? Kalau orang nak lah. Sini recording. So nanti kita dah cerita lah pada yang nak buat lagu lah. Okay, kita tanya Onet tentang apa ni, kos dia, arrangement dia macam mana. Dia cerita ni. Dia kalau group sini nak dia recording ni banyak itulah, banyak panggil banyak cara lah. Banyak cara. Kalau macam group dia orang semua main sini, kita hanya record, kita make sampai dan mastering. Sini kita charge RM1,500. Satu lagu. Jadi tak kira time lah. Tak kira time, buatlah sampai siap. Jadi bila dia orang dah record siap, kita make dengan mastering sampai mastering. Lagu tu lagu kau ke macam? Lagu dia orang lah. Lagu dia orang sendiri lah. Maknanya lagu dia orang sendiri kau yang mix kan? Kalau kita dari zaman dulu punya pergerakan, jadi lagu ni kita tak boleh nak claim apa-apa duit. Kalau kita buat lagu pun ini lagu aku nak duit aja, tak ada macam tu. Dia kalau kita buat lagu macam dia nak lagu aku akan nak produce sendiri. Jadi dari produce tu baru kita ada gaji. Mana produce dia lain pula. Contoh kata ada orang nak buat, kita bang buat lagu saya, kita buat arrangement semua apa semua, musician kita pilih, kita record, dia main nyanyi je. Yang tu kita panggil kita produce. Kita yang produce lagu tu. Jadi situ lalunya aku ambil RM4,500. RM4,500 untuk satu lagu. Mana kita produce lah, dia main nyanyi je. Studio apa semua, musician semua kita yang bayar. Dia bayar tu kita bukan lagu RM4,500 tu semua gaji kita, tak. Tolak duit studio, tolak duit arrangement, duit musician, dan lebih tu gaji kita, itu je. So, lagu tu lagu dia ke lagu kau yang? Kalau dia lagu dia pun sama, kalau lagu aku pun sama. Kalau dia bawa lagu, bang ni melodi saya nak siapkan jadi dengan lagu saya nak nyanyi. So kita produce sama aja. Kalau dia kata lagu aku pun still sama aja. Sebab produce tu still sama aja. RM4,500. Rate ni lain-lain. Kalau pergi yang lagi popular lagi mahal lah. Kita yang kecil-kecil ni harga dah gitulah. Yang biasa-biasa ni harga biasa ni macam tu lah. Tapi kalau ikut betul yang harga dia mahal lagi daripada RM4,500 tu kan? Ada lagi lain orang kalau pergi yang popular mahal lah. Dia pergi sampai ada yang berbelas. Kita biasa-biasa lah tu RM4,500 kan? Kalau yang saya pergi yang hebat-hebat, producer pencipta, komposer, producer yang hebat, dia boleh pergi sampai belas ribu satu lagu lah. Ada yang murah lah. Yang lagi tak kenal, tengoklah lagu tu sesuai, kita kata sedap nak ni, kita nak ambil, kita ambil lah. Kalau tak, cari komposer lain. Tapi dekat TikTok banyak ni yang nak jadi jual lagu, nak jadi komposer apa kat TikTok banyak. Dia orang charge pun untuk satu lagu pun RM1,500 juga lah. Tapi tu yang aku tahu lah, mungkin RM3-4,000 pun ada juga. Tapi aku besar lah dekat yang mana-mana yang ni kan, excited yang nak buat ni kan, jangan terlalu ni sangat. Kadang-kadang takut nanti kan kau bayar duit ke dia hilang.
Sebab online kan. check betul-betul lah online ni. Online je ni kan. So kita Cari tempat yang betul-betul lah. takut macam tu. Kalau betul nak buat, cari orang yang boleh bawa. Boleh jumpa. Okay, contoh macam aku boleh bawa jumpa One. Kau boleh dia kat sini. Dia tak boleh lari. Kedai dia kat sini. Dia lari. Kalau kau dia dalam Memang kerja kita pun nak buat kan. memang dah kerja kita tu je. bukan sebab kerja dia, tapi dia berlakon jadi kerja dia. Buat nak makan duit je. Macam dekat TikTok tu, kalau aku nak ambil kesempatan untuk nak menipu orang tu boleh sangat. Banyak orang yang aku tak buat nak kerja macam macam tu. ni kan. Cuma kita kena pilih betul kalau sesuai. Dia lain orang lain cara dia kerja, lain bunyi dia kan. Jadi kalau kita rasa ini bunyi yang aku suka dengan melodi dia buat sini. Lain. Banyak lagi kawan-kawan saya yang buat benda-benda ni boleh pilih je. Betul. Tak banyaklah mungkin. Tapi apapun check dulu. Dia kena saluran yang betul lah. Saluran yang betul lah. Jangan main. Banyak pun yang kena macam tu. Saya tahu, saya buat kerja studio dah lama, jadi kita pun kadang kesian yang datang. Kesian baru jumpa. lah. Saya dah habis banyak gini-gini dah, tak jumpa kan, kena tipu ni baru jumpa abang lah. Itu nak buat macam mana? Kita tak Dah check habis duit betul dulu kan. lah. Dah habis duit dulu lah kan. Tapi kesian lah dekat orang macam tu lah kan. Dia tak tahu apa. So dia nak cuba benda tu, kau pergi kencing dia pula. Jangan macam tu Orang lah. tengah ambil kesempatan. Ambil kesempatan lah. So macam aku pernah buat dengan Ain apa semua, aku bawa ke jalan yang betul lah. So aku bawa dia pergi jumpa Eddie Amir, aku bawa pergi jumpa Dexter. Jadi macam ke jalan yang betul lah. Jadi kita nak tolong dia lah. Lepas tu pandai-pandai dia lah macam mana. Dia datang mengadu, aku pun ada juga kena tipu ni, kenal tak dia ni? Tak kenal, aku pun tak tahu dia. Tak tahu kan. Dia sekarang punya cara buat lagu, orang siapa-siapa boleh buat lagu kan. Sebenarnya proses buat lagu ni dia satu step permulaan. Dia sebenarnya yang susah ni step selepas lagu siap. Selepas tu lagu kau nak pergi ke mana mana? direction kau ni? Kau nak pergi ke mana sebenarnya? Nak hala ke mana? Itu mana yang aku cara kau nak bagi lagu kau ni boleh semua orang dengar. Aku dah cakap macam tu lah, yang mana yang kemaruk nak buat album ni kan. Aku tanya, kau boleh buat lagu, selepas tu ke mana hala tuju kau? Kau nak pergi ke mana? Itu yang so kat susah situ tu. yang banyak start kat situ ni. Banyak orang kat situ. start kat situ. Dia start kat situ. Dia Bukan tak orang boleh- lah. Saya sendiri pun start kat situ. Start kat situ. Kau nak pergi ke Lepas mana? siap nak mana? Tak nak ada hala. kabel lah. Tak ada kabel apa. Okey, macam aku ni kan nasib baik. Aku kenal Eddie, aku kenal Dexter, aku kenal apa ni nak record di studio. So dia orang ada kabel dia orang, minta tolong kan. So dia jalan betul lah. Macam aku kalau tak kenal siapa, memang ambil duit dia, bagi lagu, lepas tu kena bawa dia pergi mana dia. Kan? Tak kenal ni, studio recording tak kenal, apa semua tak kenal. Tu kadang-kadang orang yang buat kadang bagi kita 4,500. Setengah orang dia rasa okey pasal mungkin dia pernah tanya tempat dia lagi mahal. lagi Tapi mahal, bagi kita 4,500. Kita buat ngikut apa, bukan, kadang kita kena clear dengan dia orang tu. Oh ni bukan gaji saya semua ni, ini bayar ni. Inilah gaji saya. Contoh. Yang lebih-lebih itulah. Jadi kadang kita tanya dah keluar duit banyak ni, ada direction ke kan buat ni ataupun nak shock sendiri ke kan, apa sebenarnya plan kan. Jadi kadang kita tak nak menghabiskan Membazir, duit gitu saja. ambil Kalau duit. dia orang banyak duit, saya memang keluar duit, saya nak shock sendiri je bang. Shock sendiri. Then okey, cakap kalau mana saya ni nak lagu saya popular, dia kena cari lepas siap sini, dia kena cari satu platform lain pula. Dia kena Apa ada yang source lain untuk boleh edarkan lagu awak untuk satu Malaysia ni dengar. Dia orang lain pula. orang lain pula. Sebab kita tak akan boleh buat sendiri, kita kena guna tenaga orang juga. Untuk ada orang yang memang dia buat kerja tu untuk ni kan lagu. Kadang saya sendiri cakap pandai, tapi kadang kita sendiri pun tak siap tahu. lagu pun kadang Junod siapa yang boleh ni kan. Kita sendiri pun tak tahu. Kita sendiri pun tak tahu. Dan kita sampai yang mana yang kita tahu, sampai situ je. Selepas daripada tu kerja orang lain, macam nak pergi ke radio TV, kita tak tahu. Kita tak ada kabel, kita tak tahu kan. So kita kena cari orang yang buat kerja tu pula. Sebenarnya dia akan berganti sampai Ada step by step lah. ada step by step. Kalau jalan yang betul, selamat, alhamdulillah sampai. Kalau tak, Kalau jadi lebuh. jadilah. Kalau tak jadi kita buat kenangan je lah. Buat kenangan. Kenangan di hari tua lah ni. Ramai dekat TikTok kena. Ramai dekat TikTok. Dia orang cari aku, ada tanya. Benda dah kena baru datang tanya. Sepatutnya sebelum tu tanya dulu. Aku taklah lama dalam industri muzik ni, tapi start tahun 2000 lagi kat sana. Tahun 2000 lagi. Banyak lah aku kenal
kan. Boleh kita tanya-tanya dia orang apa semua untuk nak buat lagu ke apa ni kan. So adalah jalan dia. Ini dah kena dulu, dah duit dah lebur baru datang tanya tak boleh nak tolong lah. Tak nak tolong. Lagi satu kan,